Hai semua, hari ini saya ingin berkongsi tentang apa itu kebakaran. Kebakaran ialah satu proses pembakaran yang tidak terkawal yang dapat menghasilkan haba, cahaya, asap dan juga api. Ia berlaku apabila tiga unsur utama bergabung, iaitu bahan api, contohnya kayu, kertas dan juga petrol. Yang kedua ialah haba, seperti api, juga percikan elektrik. Dan yang ketiga ialah oksigen, iaitu datangnya dari udara. Baik, apabila ketiga-tiga unsur ini bertemu, api boleh tercetus dan merebak dengan cepat jika tidak dikawal. Kebakaran boleh menyebabkan kerosakan harta benda, kecederaan dan yang paling teruk sekali dapat menyebabkan kehilangan nyawa. Seterusnya, mari kita lihat tentang punca-punca kebakaran. Antara punca-punca berlakunya kebakaran, pertama sekali ialah lintah pintas elektrik. Ia berlaku apabila wayar rosak atau sambungan elektrik tidak sempurna. Arus berlebihan boleh menghasilkan haba tinggi lalu mencetuskan api. Seterusnya, ia boleh datang melalui kecoian manusia. Contohnya dengan terlupa tutup dapur gas, puntung rokok yang masih menyala atau penggunaan lilin tanpa pengawasan. Yang ketiga ialah kebocoran gas. Gas mudah terbakar seperti LPG boleh menyala dengan hanya percikan kecil dan dapat menyebabkan kebakaran atau letupan. Yang keempat ialah peralatan elektrik yang rosak. Peralatan lama atau tidak diselenggara boleh menjadi panas melampau dan dapat mencetuskan api. Seterusnya, daripada bahan mudah terbakar, iaitu penyimpanan bahan seperti petrol, kertas atau kain berhampiran dengan sumber haba dapat meningkatkan risiko kebakaran. Akhir sekali ialah faktor semula jadi. Kejadian seperti petir atau cuaca panas yang melampau boleh mencetuskan kebakaran, terutamanya di kawasan-kawasan hutan yang kering. Kawan-kawan, mari kita lihat 4 jenis peralatan kecemasan. Pertama sekali ialah alat pemadam api. Ia digunakan untuk memadam kebakaran kecil sebelum merebak. Yang kedua, penggera kebakaran atau loceng kebakaran. Ia memberi amaran awal kepada orang ramai apabila berlaku kesebaran kebakaran. Yang ketiga ialah hos air. Menyalurkan air bertekanan tinggi untuk membantu memadam kebakaran sama ada oleh bomba atau sistem hos dalam bangunan. Dan akhir sekali ialah pilih bomba. Ia merupakan sumber bekalan air khas yang digunakan oleh bomba untuk mendapatkan air dengan cepat semasa memadam kebakaran. Sekarang, mari kita lihat cara penggunaan loceng kebakaran. Langkah penggunaannya ialah, pertama sekali, tekan suis atau butang kecemasan untuk aktifkan loceng kebakaran sebaik sahaja mengesan tanda kebakaran seperti asap atau api. Yang kedua, beri amaran kepada orang sekeliling. Pastikan orang berhampiran sedar akan situasi kecemasan tersebut. Yang ketiga, tinggalkan kawasan dengan segera. Ikut laluan kecemasan dan jangan panik. Yang keempat, jangan gunakan lift. Gunakan tangga untuk keluar dengan selamat. Dan yang kelima, hubungi pihak bomba dan segera hubungi pihak penyelamat untuk tindakan selanjutnya. Hai semua, hari ini saya ingin melakukan sedikit demonstrasi tentang penggunaan alat pemadam api dan memberikan sedikit tips. Baik, di sini saya telah menyediakan satu jenis pemadam api jenis ABC. Pemadam api jenis ABC ini boleh digunakan untuk memadam kebakaran daripada atau kebakaran yang berpunca daripada kayu, kebakaran minyak dan juga kebakaran elektrik. Baik, hari ini saya akan melakukan demonstrasi menggunakan pemadam api. Untuk melakukan demonstrasi atau jika tidak digunakan dalam situasi yang sebenar, kita hendaklah menggunakan teknik PAS. Apa itu PAS? PAS ialah P, pull, A, S, squeeze dan S lagi satu ialah sweep. Baik, P yang pertama iaitu pull. Kita hendaklah menarik pin keselamatan. Tarik pin pada pemadam api untuk membuka kunci penggunaan. Khususnya adalah aim. Halakan muncul pemadam ke bahagian bawah api, iaitu pada punca api tersebut, bukan pada pangkal atas api, tepi, kiri dan kanan. Kita hendak
tala dan alakan pada punca api iaitu di bahagian bawah api. Seterusnya, squeeze iaitu di sini, tekan pemegang. Tekan pemegang untuk mengeluarkan bahan daripada pemadam api. Dan akhir sekali ialah sweep. Gerakkan moncong kiri ke kanan secara perlahan-lahan sehingga api tersebut padam. Sedikit tips keselamatan. Berdiri pada jarak selamat iaitu antara 1 hingga 3 meter. Pastikan laluan keluar di belakang anda selamat. Yang ketiga, jangan cuba padam api yang terlalu besar. Dan yang keempat, jika api tidak terkawal, segera hubungi bomba.